Azwan Azhar. Dipersilakan. Amin. Segala puji bagimu ya Allah. Amin. Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Amin. Tuhan sekalian alam. Amin. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Keluarga baginda. Amin. Para sahabat serta seluruh umat Islam yang mengikuti baginda hingga ke akhir zaman. Amin. Ya Allah. Amin. Kami merafakkan kesyukuran kehadratmu. Amin. Murid-murid yang dikasihi, apa khabar semua pagi ni? Semua sihat? Mana dia murid-murid pengakak angkat tangan? Okey, semua okey? Kenapa orang yang angkat tangan? Yang pergi perkemahan? Kan 17 orang. Sekolah Kebangsaan Singapura bagi tahun 2025. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada barisan pentadbir sekolah, para guru dan semua yang terlibat dalam merancang serta menjayakan program ini. Majlis sebegini amat penting dalam usaha kita melahirkan generasi pewaris negara yang memiliki ciri-ciri kepimpinan, bertanggungjawab, berakhlak mulia dan berwawasan jauh. Anak-anak Majlis Watikah Pemimpin Muda Sekolah Kebangsaan Singapura bagi tahun 2025. Semoga segala amanah yang dipikul oleh pemimpin muda ini dipenuhi dengan keikhlasan, kesungguhan dan kecemerlangan, selari dengan aspirasi SK Sungai Rokam. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan itu, dipersilakan yang berusaha. Pengawas ICT dijemput Saudara Raja Amir Zulhibni bin Raja Azizul Hisham. Alright, ready. 1, 2, 3. Okay. Pengawas Pusat Sumber Everus dijemput Saudari Nur Aiman Hasha binti Muhammad Syahril. Right, 1, 2, 3.
Bahawasanya kami pemimpin muda SK Sungai Rokam berikrar dan berjanji akan menjalankan tugas kami dengan penuh dedikasi bertanggungjawab serta ikhlas amanah adil serta beretika. Kami berjanji akan mematuhi segala peraturan disiplin sekolah seperti yang termaktub dalam buku peraturan sekolah ini. Kami juga akan sedaya upaya memastikan peraturan sekolah dihayati dan dipatuhi